Okay guys, destinasi pertama kita Lat Cove Viewpoint dah settle. So kita akan ke Big Rock pula. Big Rock ialah ikonik untuk Koh Samui sekarang ni. Orang kata kalau tak ambil gambar kat situ, maknanya korang tak sampai lagi Koh Samui. Okay, jom. Apa tu guys? Nampak macam kenal. Betul ke? Hi, morning. Hi. Okay, jom. 200 baht seorang. So korang boleh gunakan cabin car dia. Cable car. Dan korang boleh nampak ni raksasa ni. Nampak macam dinosaur. Tapi ya, jom kita tengok berdekat. Itu. So, tak senang. Ini senang. Mana tamunya ni? Ini. Jeng. Gitu. Dia dekat. Oh, pacak ni. Tak berminyak Right. Ini adalah diorang buat balik henna hantai tu. Dia ada dekat depan lagi akan jumpa monumen ni, ataupun diorang panggil Grandmother Rock. So dia ada sejarah dia. Sejarah dia ni sedikit lucah, tapi dia sejarahan. So kita cerita je lah. Dia berbentuk macam diorang hormat batu-batu ni sebab dia berbentuk kemaluan lelaki dan kemaluan wanita. So dia panggil Grandmother Rock. Ada dua. So ni adalah dia punya monumen lah. Dia macam dia panggil apa, binaan semula. Yang original nanti kita bagi lepas ni. Kena jalan 2 minit untuk naik cable car. Okay, man. Alright. Cepat sangat ke belakang. Dia kata 2 minit Mat pada pintu masuk ke sini. Aku rasa 10 minit kot. Pancit Mat. Tapi tak apa, dia ada cable car. Korang boleh naik cable car ataupun korang boleh jalan kaki lah, hiking ke atas. Kalau yang muda-muda tu boleh hiking lah. Kalau macam aku ni baru umur 25 tahun, tapi dah rasa tua ni. Okay, 2 minit naik atas. 2 minit Yes. 2 minit. Okay, boleh nampak view guys, laut. Masya Allah, subhanallah, cantik kan.
Okay guys, sekarang kita on the way naik ke Lamai Viewpoint. Actually sambil kita berjalan ni sebenarnya kita sama-sama mengingati ataupun memuji kebesaran Allah lah. Dengan keindahan dia, dengan nikmat yang dia beri kat kita, nikmat masa, nikmat tenaga kita boleh jalan-jalan kan dengan kawan semua. Nampak dia guys, view dia. Allah tutup pokok pula. Makin laju ni. Apa tu? Kejut aku. Lamai Viewpoint. Sawadee-krap. Gang, video Into the blue. River hotel. Ah, hotel tu buat ni. Kalau sini kadang hotel ada dua. Danau. Okay, kita dah settle Lamai Viewpoint. Next kita nak pergi ke Henna Hentai. Grandmother and Grandfather Rock. Kat situ ada kopi-kopi yak, kita ambil kopi yak itu. Lokasi seterusnya Henna Hentai. Ya. Henna Hentai. Maksudnya Grandfather, Grandmother Rock. Grandmother punya batu. Okey. Okay guys, tu dia batu yang tadi kita tengok dekat Lamai View tu. Itu dia punya fake dia. Ini yang original dia lah, Henna Hentai. Yang aku kata tadi, dia kalau ikutkan dia punya sejarah ataupun kepercayaan dia, dia dah menunjukkan kemaluan lah, kemaluan lelaki. Lepas tu ada kemaluan wanita dia belah sana kalau tak silap. Henna Hentai. Henna Hentai Henna, tak tahu ada satu. Dua ni lah. Okey, kalau yang itu yang menunjukkan seperti kemaluan wanita. Yang ni pula kemaluan lelaki. Ni kepercayaan dia orang lah. So dijadikan tarikan pelancongan di sini. Ni Remy. Tadi kita dah minum kopi guys, teh. Hari ni sekarang kita minum okey, tadi kita dah minum ais lemon tea. So sekarang kita minum kopi pula dekat Rock Bar, dekat Henna Hentai ni. Sebelah je, sebelah batu tu. So bar ni nice juga lah, estetik. Okay, hello. So nice tempat dia. Ini kalau geng-geng kaki-kaki Bob Marley ni, ni memang pot dia. Dia ada buat pelantar-pelantar macam ni. So memang nice. Yes, yes. Tu santai buat. Santai. Okey, aku dah sampai dekat Overlap Stone. Dah dekat atas tu lah, dengan yang batu yang ada tempat ambil gambar
tangan tu. So kena jalan ataupun naik motor. Motor dikatakan motor-motor yang kecil, skuter susah nak naik. Aku try guna 38G ni, tengok dia naik tak. Okay. Kita naik 4x4. So we go to atas, harga mungkin dalam 200 baht. Untuk yang ambil gambar kat atas lah. So kita tengok apa yang ada kat sana. Kalau boleh terbang drone, kita naik drone. Okay, sampai atas ni 200 baht per person. Open 8 pagi hingga 10 malam guys. So tadi aku naik ni lah. So sampai ke atas ni memang motor memang susah gila nak naik. Aku rasa sebab dia terlalu curam. So kita bayar 200. How much? One person 200 baht, please. 200. Yes. This place. Okay, ni lokasi yang ada lah. Kat atas ni, all atas. Yes, inside. Okay, side. Right. So Song kan. Same. 200 baht. Yes. Okay, thank you. Thank you. Okay. Naik parking motor 20 baht. Untuk masuk dekat sini 200 baht. So okey lah. Okay, sekala nak melancong jangan jimat-jimat sangat. Kalau jimat-jimat sangat, bet tak payah melancong, kita duduk rumah je kan. Okay. Tengok view dia, Mat. The best Samui. So view dia nampaklah pulau dengan laut dia. Very nice. Yeah, nice view. Okay guys, settle dekat 2 pagi ni overlap stone lah. Lebih kurang overlap stone 1, overlap stone 2 lah. Dia ada 2 batu besar yang kat sini dan yang kat bawah. So seterusnya kita nak ke Jungle Road kot. Let's go. Okay guys, next pergi Jungle Road 0 km Samui, InsyaAllah. Okay, jumpa next station. Oh bakal kami on the way ke Jungle Road ataupun Mountain Cafe. Itu lah nama dia, nama baru dia. So jalan dia agak-agak bercabar agak. Jalan dia jalan simen ataupun konkrit. Kalau aku rasa kalau 150cc ke bawah aku rasa agak-agak struggle lah. So siapa yang nak datang ke sini aku dekankan korang sewa motor. Kalau nak sewa motor 250cc ke atas mungkin okey lah. Okey, kalau 150cc ke atas 2000 ke bawah mungkin membenarkan. Okay, jom kita sambung.
dia on off. Kebanyakannya adalah jalan konkrit lah. Aku rasa dalam 90% lah. 90% konkrit dan 10% adalah jalan tanah macam ni lah. Tanah kebun. So far okey, jalan okey, cuma dia mendaki sikit. So macam aku cakap tadi, kalau boleh 150cc ke atas lah. Kalau nak lagi okey, 250cc ke atas. Tengok tu, 3 trail. Okey, sampai guys. Okey, kita dah sampai. Ni dia Mountain Restaurant. Okey, boleh masuk. Kilometer Samui. Akhirnya. Okey jalan okey lah, jalan 90% konkrit, 10% dari tanah. Agak mencabar juga laluan nak ke Mountain Cafe ni. Tapi okey lah, dulu aku datang banyak tanah ataupun gravel. Sekarang dah ada konkrit, jalan konkrit. 90% lah, 90% konkrit, 10% dia ada tanah-tanah sikit. So tapi cuba untuk kalau motor 150cc ke bawah, macam aku cakap tadi, struggle lah. Kalau boleh korang datang sini sewa motor, korang sewa yang 150cc ke atas, ataupun nak lagi sedap 250. 150 okey lah, 150 NMAX dah okey lah guys. So inilah view dia. Ada tempat ambil gambar, OTD, ada kafe kat atas ni. Tapi aku rasa dah halal. Untuk minum-minum mungkin boleh lah. Nak minum coke ke apa kan. So ini view dia guys. Okay guys, hari ketiga aku kat Samui. Satu hari ride. Semalam satu hari penuhnya di Samui. Dan hari ni kita akan bergerak ke Hat Yai insyaAllah. So ini adalah hotel yang kami akan tinggalkan. Dan kami bermalam selama 2 malam kat sini. So semoga perjalanan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pergi makan dulu. Aku nak cuci motor dulu. Dah teruk sangat. Dia tak hujan guys, tapi semalam ada kawasan yang waktu naik bukit tu, dia ada yang lecak-lecak semua. So habis lah belakang tu. So kita pergi basuh dulu. Sambil kita pergi makan, kita basuh. Dan kita akan bergerak ke Hat Yai. Okay, sebelum balik kita dah cuci motor. Lawak 200 baht. 200 baht. Sebelah PTT guys. PTT Samui. Sebelah ada car wash. Kat sini kau boleh cuci lah. So boleh lah bersih. 200 baht. Lebih kurang RM25. Selamat pagi guys. So hari ni hari terakhir lah kita kat Samui. Kita dah check out. Kita orang dah sarapan pagi tadi dekat Faria juga macam biasa. Dan sekarang aku turun balik. Kawan-kawan nak bergambar depan patung Dewa Kuan Yu tu. Ya, patung besar kat temple dia di Samui ni. Antara ikon Kota Samui juga. So kita pergi ambil gambar kat situ sekejap. Dan kita terus ke Jeti Citran Ferry. Dan akan bermalam di Hat Yai hari ni guys. So lebih kurang dalam 11 km lagi akan sampai ke lokasi ikon Samui, patung Kuan Yu ataupun Dewa Kuan Yu bagi masyarakat. Okay guys, ini pun adalah salah satu ikon Koh Samui
Kalau kau datang sini mesti kau ada bergambar kat tepi ni dan nampak batu Elephant Rock ni. Ini adalah kalau kau cari kat Google Map, Elephant Rock ataupun Big Rock, dua-dua tu dekat-dekat lah, kurang sama. So jangan lupa ambil gambar kat situ, cantik guys. Tak tahu bila lagi kita boleh datang sini kan. So lagi 8 kilo guys, sampai ke Guanyao ke Guanyu, aku tak pasti. Okay guys, ni antara wacu tanda yang berada kat Samu ya, Guanyu. Diorang panggil ni Dewa Guanyu lah. Kita datang bukan sebagai nak sembah ke apa, kita datang nak ambil gambar je sebagai tanda-tanda kenangan yang kita dah sampai dekat Samu. So, tu dia. Okay, kita dah settle bergambar dekat monumen Guanyu tadi tu. Sempatlah 2-3 keping gambar. Dan sekarang kita menuju ke Sitran Ferry. InsyaAllah lebih kurang dalam 16 km 20 minit macam tu. I love Samui. Okay guys, tiket korang kena beli dekat office. Kejap, mana office Sitran. Okay guys, ni dia tiket dia. Okay, so how much? 3 motorbike. Okay, same. Aku bayar dulu lah semua all. Semua dah bayar. Koh Samui Municipality. Okay, goodbye Samui. Goodbye Koh Samui. Semoga berjumpa lagi. Sekarang kita nak ke Kanom ataupun landmark yang orang selalu ambil gambar kat situ tu, yang cantik, yang ada laluan beralun-alun tu, lebih kurang dalam 10 km lah. Nama tu adalah Kanom Viewpoint. So lebih kurang 10 km lah. Aku harap tak hujan.
makin hampir guys. Aku dah banyak nampak pokok kelapa dan jalan yang melengkau-lengkau ni. Ni mana ni dah dekat sampai dah ni, dekat Kaunam viewpoint tu. Okay, kalau ikut map lagi 5km. Kita dah masuk kawasan Kanom. Sini banyaklah resort. Segi kanan ni banyak resort and villa. Belah kiri aku ni adalah laut lah. Tengok cantik guys tempat dia. Out Kanom Bar and Grill. Jap. Tanggal lah. Okay guys, tadi terkendala. Aku punya quad lock ni, dia punya vibration dia tu tertanggal, tersangkut dengan aku punya pushback. So kita buang vibration tu, kita pakai biasa je.
Okay guys, kita on the way balik ke Anyai. So tengok kita lalu Wind Farm. Memang nice kota ni guys. Sepanjang pantai ni kalau ada bina Wind Farm ni sebagai alternatif cara bangsa elektrik. Aku rasa ada dekat lebih 200 wind ni kincir angin. Alhamdulillah kita dah sampai guys, Anyai. So kita pergi makan dulu, sebelum kita pergi ke hotel, mandi-mandi dan kita keluar balik lah. Setelah kita makan tadi, sarapan je. So kita makan dekat Kasah. Ni dah. Alhamdulillah, menu kita hari ni dekat kedai Kasah Taubia. Kita makan tom yum dengan ikan siakap.